CV ada lah. Jap nak tanya dia lah. Aduh, alamak. Asal pula bateri merah ni? Aduh, tak ada bateri pula. Dah lah charger tak bawa. Power bank pun tinggal. Dah semalam tak charge power bank. Aduh, macam mana ni? CV ada lah. Jap nak tanya dia lah. Sylvia, phone aku tak ada bateri lah. Kau ada charger tak? Mana ada, kau ingat kau power bank ke? Nak cucukkan hidung kat dahi. Power bank pun kau tak ada ke? Aduh, macam mana masalah aku ni? Alah, aku je nak pakai phone. Manalah aku tahu. Gila kau tahu. Pernah tak mengalami situasi macam tu? Ada charger, tak ada power point. Ada power bank, tak charge. Dah tak charge, tak bawa. Saya lah tu. Jadi, saya ada solution dia. Inilah dia. Hyper Panda Flash Portable Power Bank. Apa benda ni kak? Inilah dia. Hyper Panda Flash Portable Power Bank. Okey. Dah dengar? Power bank. Belum pernah kak. Baru first time tengok ni. Macam mana nak pakai? Kalau kat China ni, Okay. everywhere ada Hyper Panda Flash ni. Everywhere. Dalam toilet ada? Ada juga. Sama-sama. Tak adalah. Nanti pasang. Okay, tapi dekat China, dekat Turki, banyak parts of the world memang perlukan portable power bank ni. Okay. Dekat Malaysia ni memang baru lagi. So nak pakai dia macam mana kak? Okay. Mudah saja. Scan QR code. Lepas tu ada instruction, just follow. You kena bayar deposit. Touch and go. Boleh pakai Visa. Boleh pakai debit card. Dan keluarkan saja. Lepas tu dah boleh pakai. Okay, payment dia sama ada boleh pakai Touch and Go, Visa, GrabPay, Apple Pay ataupun Alipay. Berapa ringgit ni kak? Lepas tu kalau lepas bayar saya boleh ambil tu ke macam mana? Okey, harga dia serendah RM3. Okey, lepas dah isi information semua, lepas tu automatically boleh ambil power bank ni. Pakailah sejam ke, 2 jam ke, depends berapa lama you nak pakai. Lepas tu kalau dah habis pakai nanti saya return sini ke macam mana? Boleh-boleh ke apa? Itulah the best part. Boleh pulangkan balik kat tempat yang you sewa ataupun dekat mana-mana yang ada portable charging power bank hub ni. Bagus benda ni kak. Kat mana saya nak cari And siapa lagi yang patut ada? Lapangan terbang, stesen MRT, LRT, shopping mall, badan kerajaan dan swasta, event space, tempat bersukan, pickleball, badminton, kelab golf, hospital kerajaan dan swasta dan mana-mana tempat yang ada manusia. Alhamdulillah, nasib baik ada Hyper Panda Flash. Hyper Panda Flash Power Bank.